Hari ni kita meredah ke gerai Topi Jambu. Tak tahulah dia kenal ke tidak dengan saya, dia ingat ke tidak dengan saya. Dia tengah sibuk lah buat itu. Oh, aduh, ya Allah, ingat tak kenal dia DJ. Nanti buat Syah Alam lah. Dah tak minat Datuk Syah Alam? Apa tu? Datuk Syah Alam lah. Syah Alam? Aku kat sini Kuala Selangor lah. Dah 10 tahun kat sini dah. Base. Kita bersama dengan nanti dulu. Kita berada dalam kereta Haval H6, nampak? Bersama dengan Aiman, rakan baik saya yang sentiasa memberi tunjuk ajar. Nampak? Bantai nampak, kiri kanan semua nampak. Ini boleh guna sepanjang masa? Ya. Sepanjang pemanduan? Bukannya dia automatik keluar benda ni, tak? Automatik bila kita nak corner ke masuk simpan dan keluarkan automatik kan. Tadi bila awak nak on tadi awak tekan mana? Tekan ni. Tekan ni. Tapi kalau waktu bergerak tak boleh on lah. Oh. Nanti dia kepadam. Belilah. Haval H6. Saya tak boleh tunjuk sangat sana. Fokus. Power memang power. 1.5 turbo. 1.5 turbo. Hybrid lagi. Ambil kau. Apa lagi yang dia nak bagi tu? Pemanduan selesa, suspension. Horsepower 243 243. Wah, memang puas hati. Dah lah 1.5, dah lah turbo, hybrid lagi, horsepower 243 dengan ciri-ciri keselamatan yang disediakan oleh pihak Haval. Dan setelah penat kita buat test drive, masanya untuk kita rehat minum. Jom. Dua je lah. Sihat? Tak. Dah kosong? Ya. Nanti masa dia ambil order pun kau rakam. Sampai dia perasan aku tidak. Tak tahu dia ingat lagi tidak. Tengah rakam tu? Tengah rakam. Memang boleh edit kan? Boleh edit kan? Suara patokan. Hari ni kita meredah ke gerai Topi Jambu. Tak tahulah dia kenal ke tidak dengan saya. Dia ingat ke tidak dengan saya. Rasanya dia tengah sibuk lah buat itu. Aduh, ya Allah, ingat tak kenal dia DJ. Nanti buat Syah Alam lah. Dah tak minat Datuk Syah Alam? Apa tu? Datuk Syah Alam lah. Syah Alam? Aku kat sini Kuala Selangor lah. Dah 10 tahun kat sini dah. Base. Kita bersama dengan kita bersama dengan Topi Jambu. Tentunya tidak lain dan tidak bukan berada di mana? Pasir Penambal. So kita menyeru kepada warga Kuala Selangor yang bertobat. Tak menyeru. Supaya bertobat lah. Yalah. Okey. Agar mengharapkan agar tu sentiasa jadi untung lah. Yalah. Okey. Orang kata terus maju jaya lah. Amin. Dan kita nak juga kepada, kalau promote Raja Lawak tu tak dah biasalah. Kita nak promote kepada geng-geng sinaran pasport kegemilangan. Kepada geng sinaran aku dah sampai. So turn korang pula untuk utama sekali sinaran 9. Ni semua geng-geng sinaran 9 ni. Dah rambut dah cantik dah. Dah tukar warna dah. Tak hati lagi nak kahwin dengan satu. Aduh. Okey, so ucapan untuk ni saya punya follower lah. Ada yang menonton ni kan. Kalau hadir kat sini kan, tolonglah beli lebih sikit. Support sikit lah. Lempeng tu kalau satu tak cukup. Satu je cukup. Kena 11. Okay. Kan brother DJ yang penting plastik percuma. Ya, plastik percuma, lepas tu dengan ais. Parking pun percuma. Okey, air. Okey. Baik. Masuk ada angin lah. Ya Allah. Makanlah terakam ni. Panas ni. Berpeluh. Nampak? Dia punya pedas tu. Pedas tapi nikmat. Pedas lagi tak boleh nak berhenti. Tuan ni nampak ni. Apa?